Tok, air tok. Woi. Apa benda ni? Sekolah. Weng. Nampak kuah ni. Oi. Kenapa tak pakai? Kau rakam ni ini dia mata raya pertama, raya kedua, raya ketiga, raya ketiga. Kau buat apa sih? Ya Allah. Tutup siapa dulu? Bahan lah. Tolong ada Malik. Sabar. Rumah depan ni dah lari dah orang ni sebab kena kerja polis. Ya. Masuk. Masuk. Sumpah dah. Awal. Cantik. Kita nak solat Jumaat guys. Ya tak hilang ya huruf ni. Guys, macet guys. Kami datang raya. Assalamualaikum. Ini bukan pintu tamu lah. Tadi. Cepat. Bagi. Ipan dah dapat. Isi kosong. Ada. Gaya ada orang lah. Atas sini bro. Ih, bodoh. Tadi lagi. Kenapa pun? Kena cabai raya. Cepat. Pakai pada aku ni. Satu. Apa aku? Asyik kau je. Jom. Mana aku orang. Kau dah pula tunggu. Alamak. Aku jalan jom. Kita masih boleh lari pada baraan tau. Kejap je. Anjir boleh pula baraan di situ. Wah. Doi ikut marah Jam. Doi ikut marah kita pun dah. Sama je. Standing. Lari. Kita orang cari rumah lagi yang terbuka. Kita orang nak masuk terjah. Tak tahu walaupun tak kenal. Sebab dua rumah masih kita kenal lagi abang kan. Raya jap. Tak nak Tak nak. Oh tak apa. Sabarlah nak. Dia bagi Ipan. Itu Ipan punya lah. Sama-sama ya. Masuk sama dia. Takkan lah. Kau tengok. Jangan direkam. Okay guys, video tadi ialah video yang agak vlog yang agak simple-simple nak beraya. Vlog ni dah lama dah aku sadai daripada hari Jumaat minggu lepas. Dan sekarang yang korang lepas ni kau akan tengok video vlog yang baru. Bukan vlog yang lama, ialah vlog yang baru. Aku campurkan, okay? So guys, aku tunggu kat luar. Aku tengah tunggu Ikuan. So ni vlog random dan vlog ni aku sekalikan dengan vlog yang hari tu, hari raya dengan Arjuna, Ikuan semua tu. Masih lagi tengah menunggu Ikuan. Ikan. Sekejap sabar sekejap Weh, apa cerita seorang Arjuna nak tendang kau? Sabar, pakai mic. Aku cakap dah tak dengar. Sekarang kita dah okey tengok handphone baru semua. Muka Ikan makin handsome. Tak, nampak tak hidup ni, Mai? Dia hidup. Cakap. Betul tadi kan
jumpa ni bodoh kat jalan apa ni, jalan India dia. Kau tahu jumpa siapa? Siapa? Jumpa Cik Suhaim bodoh. Lepas tu lepas tu aku terlepas cakap bodoh nak pergi rumah kau. Cerita seorang ni. Apa cerita ni? Tak nak ikut ke? Ikut, tak sakai. Sakai kan dia guys. Macam tak nak ikut. Macam mana aku nak ikut? Oh, lah aku dah ada mic, kenapa aku pakai mic lagi? Kan? So aku nak try test mic ni boleh tak bawa atas motor. Dia makin okey. Betul je. Pasal tak perlu bodoh. Dengar kot, tak tahu lah. Aku tak pernah test lagi kalau naik motor. Ni asal ni shooting ke? Orang meninggal ke? Tak tahu kenapa. Tapi nak main shooting orang bawa. Tu macam shooting tu. Tapi shooting biasanya orang pakai mic tinggi tu bodoh. Kita spoiler ni. Spoiler cerita orang. Spoiler. Tapi ramai juga tu. Memanglah ramai. Habis tu dah ada ni laponan kan lagi. Tapi takkanlah aku rasa orang meninggal. Tapi pelik bodoh. sekarang kan apa? Orang meninggal sekarang pakai bajak koreknya. Kalau tak dulu pakai Tok Kadi. Tok Kadi bodoh. Pakai cangkul bangang. Tok Kadi dah. Pakai cangkul. Tok Kadi tu yang gali kubur tu betul lah. Dah tak payah. Aku lalu tadi belakang. Tapi tak ada bodoh. Tak ada. Pasal aku tak cuba kereta. Macam tak cuba awak je. Iya bodoh lah. Aku lupa nak bagi tahu ini one way. Bodoh kan? Cakap. Bodoh lah ni. Depan tu baru two way. Simpang ni one way one. Aku lupa nak cakap bodoh kan. Nampak ramainya sekarang ni. Ya bodoh. Aku tu je lah iPhone. Mana? Reset tadi? Sudah. Ada dah poket. Dah ini aku. Apa? Kau tengah mic on ke? Bodoh tak tahu on. Bodoh tak on lagi gila. Bodoh lah. Mic tak on. Mic tak on. Beria je pakai klip. Ada hijau-hijau tak? Dah bodoh dah masuk dah tadi lagi. Ini kedai dia belajar. Kita patut nak apa bodoh lah siapa. So guys, dah habis potong rambut dah. Ni kuat ni, tak keluar pun. Asal buat tahi tu? Bro lah, kat sini buat tahi. Bodoh. Asal nak kat sini juga bro. Dia kan anjing. Dah lah rambut macam sakai belakang ni. Tengok ni low tapernya pun tak jadi sebenarnya. Kan? Tengok, kau rasa okey tak? Aku rasa jadi bodoh. Kalau aku tahu tadi pun aku minta low fit. Ikuan dia nak repaint balik. Repaint lah. Aku nak Repaint tu repaint. cat rambut gila. Bukan cat rambut kot. Betulkan colour kot. Ya, dia apa? Tu buka asnah kan? Memang dia buka asnah kan? Tengok rambut Ikhwan dia nak repair balik. Tak tahulah apa nak dia repairnya. Cukup kita tanya tadi. Kita pernah tanya. Masuk lah. Hari tu dah Juna. Mic tu je tak bawa suara kau nak pakai. Okay guys, so ikut kat dalam kedai barber ni aku tak masuk sebab kalau orang yang masuk untuk orang yang nak potong saja. Kalau orang yang tak nak potong memang aku tak nak kena duduk luar ni ya. Tak apa kot kalau aku nak tumpang masuk. Tapi cuma aku tak nak masuk, aku malas. Sebab dalam sejuk tu ada aircon kat sebelah. Ikut dia nak repair balik rambut dia. Aku tak tahu lah. Patutnya tunggulah panjang dulu baru repair ke apa kan. Ini baru siap terus dia nak repair mat. Gila Ikwan ni, kaya dia. Weh, tapi ni boleh repair balik kan? Buat tinggi gila. Tak tinggi sebab dia kata ni tak boleh sebab dia macam dah tergantung dia kata. So nak tak nak Dia buat belakang je? So nak tak nak aku kena buat tepi dengan belakang. Aku buat taper, aku buat mid taper, aku buat mid terus. Mid taper? Nak tak nak aku tarik yang mid taper. Kan ada orang komen kan kat video aku kan. Dia komen kan semua video aku dah okey. Mic tak ada. Dia komen tau. Mana lagi satu ni rambut lah. Aku dah masuk ke masuk. Habis bateri ke? Ada. Mic ni aku dah lama beli. Kat aku ada mana? Hah?
Ini dia connect ni kot. Dekat sini kot. Bukan pakai bluetooth. Ni dah on. Mana aku tahu dah on lah tu. Aku dah tekan. Beli. Tapi tak boleh connect yang handphone Redmi yang kamera retak tu. Tengok ni handphone bagus. Buka sekarang. Kamera dah bagus. Kamera dah bagus. Tapi kau rekod macam gini. Ke bawah macam gini tau. Kau buka rekod macam gini tau. Tak, tapi nampak muka aku kan. Nampak muka aku. Tapi masalahnya kau rekod macam gini. Sakai kau ke bawah lagi macam ni tadi. Macam gitu tak peliknya orang tengok bodoh. Vlog kita hari ni potong rambut je. Betul. Tak lepak Lepas tu vlog kita aku tengok muka ikut dah macam dah pasrah ya. Aku rekod yang ni lah. Aku tak tahu nak cakap apa lagi. Aku ni lah sampai sini lah. Lepas tu kau tengok mula-mula tadi vlog raya yang tak seberapa dengan suara tak dengar. Okay lah. Cuma aku tak tahu nak letak thumbnail apa sebab aku tak ada gambar Zaf. Arjuna pun sangat-sangat berlayar aku ambil gambar dia. Okay guys, mic tak ada. So terpaksa kita cakap kuat-kuat. Ini si cilaka depan aku ni, dia pergi dia letak tu babi. Terbelah. Macam nak cakap terkopek. Jatuh kot. Kepala otak kau jatuh. Memang kau yang buat. Kau yang saja Tapak kau ni. tak, dia macam terkopek sikit. Lepas tu ni ikut lah dia. Habis screen protector rosak. Terpaksa tadi baru pas pergi beli handphone yang baru. Beli handphone yang baru. Wish, kaya betul. Pergi beli screen protector yang baru. Kita kena cakap kuat-kuat. Tak dengar. Tengok laju-laju. Bodoh dia orang tak dengar.